Selamat datang ke kursus pendek Cikgu Hao. Kursus ini akan berterusan setiap minggu sehinggalah SPM tahun ini sampai. Jadi followlah Cikgu Hao untuk kursus-kursus seterusnya. Hari ini kita akan mula dengan soalan modifikasi tingkatan 4 bab 2 yang berkaitan dengan daya impuls, jatuh bebas, momentum dan juga inertia. Jom kita tengok soalan-soalan modifikasi. Soalan pertama, lori tangki yang mana paling sesuai untuk menghantar cecair minyak dengan selamat. Di sini ada 4 pilihan. Cop sekejap, tengok yang mana jawapan kamu dan fikirkan sebabnya sebelum kita bincang jawapan. Jawapannya adalah lori tangki R. Kalau jawapan kamu salah, jangan risau. Baik kita salah sekarang daripada salah masa exam. Yang pertama, brake ABS. Ya. Apabila brake ABS digunakan, lori tangki boleh diberhentikan tanpa tergelincir. Yang kedua, 14 tayar. Ya, bila dia ada 14 tayar, dulu tingkatan 2 kita pernah belajar tentang tekanan. Tekanan dia berkaitan dan dipengaruhi oleh daya dan juga luas permukaan. Di mana apabila luas permukaan makin besar, tekanan yang dirasai akan berkurang. Maka bila dia ada banyak tayar, luas permukaan antara tayar dengan jalan adalah lagi besar. Maka daya yang dikenakan akan didistribute kepada tayar-tayar berikut. Maka tekanan akan berkurang. Jadi kamu hanya perlu tulis dapat mengurangkan tekanan ke atas permukaan jalan. Jadi, tayar tersebut tak mudah pecah. Yang ketiga, tangki kecil yang berasingan. Betul. Jadi, kita pernah belajar inertia, iaitu hukum Newton pertama. Apabila jisim makin tinggi, inertia akan lagi tinggi. Jadi, bila dia menggunakan tangki-tangki kecil yang berasingan, dia punya jisim setiap tangki akan berkurang. Maka inertia juga akan berkurang. Jadi, alasannya ialah mengurangkan jisim cecair untuk mengurangkan kesan inertia. Yang terakhir, jarak antara trailer kepala dengan pemandu. Ya, betul. Jadi, seperti yang kita bincang tadi, apabila dia berhenti, disebabkan jisim tangki tersebut sangat besar, inersianya sangat tinggi. Kemungkinan dia akan bergerak ke depan sedikit walaupun dia telah berhenti. Jadi, kekalkan sedikit jarak akan menjamin keselamatan pemandu lori apabila dia membrake secara mengejut. Jom kita tengok soalan kedua, iaitu mengenali kereta api komersial bermomentum tinggi dan kita perlu memberi cadangan tentang reka bentuk, jisim, kuasa enjin, bilangan gerabak dan juga permukaan landasan. Jom kita tengok jawapannya. Reka bentuk kereta api iaitu bentuk aerodinamik atau larus. Cadangan cikgu. Bentuk aerodinamik ni dia lebih sesuai untuk mengurangkan rintangan udara. Bentuk larus biasanya dia guna untuk mengurangkan rintangan air. Jadi bentuk aerodinamik ni boleh digunakan dalam pelbagai jenis soalan. Contohnya seperti reka bentuk kereta, reka bentuk F1, kereta lumba, motosikal dan sebagainya untuk mengurangkan rintangan udara. Jadi ini adalah jawapan yang boleh digunakan di banyak tempat. Bentuk larus biasanya kita guna untuk contohnya boot, contohnya kapal selam, contohnya kapal kargo dan sebagainya untuk mengurangkan rintangan air. Yang kedua, jisim. Ya, jisim rendah. Kita pernah belajar daya sama dengan jisim darab pecutan. Pecutan, hubungan pecutan dengan jisim ialah kadar songsang. Maka apabila jisim rendah, pecutan akan meningkat. Jadi, jisim rendah dapat meningkatkan pecutan kenderaan. Soalan ni kadang-kadang dalam soalan berbeza, dia akan tanya ketumpatan. Kalau ketumpatan, dia akan mempengaruhi jisim sesuatu barang. Jadi, kalau ketumpatan rendah, jisim pun akan rendah. Jadi, pengubahsuaiannya ialah kita cadangkan ketumpatan yang rendah dan alasannya ialah ringan. Senang sahaja. Soalan ketiga, kuasa enjin tinggi. Ya. Kalau kuasa enjin, maksudnya dia dapat menghasilkan banyak tenaga. Maka bila dia dapat menghasilkan banyak tenaga, tenaga tersebut akan ditukar kepada tenaga kinetik, maka dia dapat menghasilkan daya tujahan. Iaitu daya bergerak ke hadapan. Daya tujahan yang tinggi. Jadi kereta api tersebut dapat bergerak dengan lagi laju. Kuasa. Jom. Seterusnya, bilangan gerabak. Bilangan gerabak yang optimum. Jadi, betul. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Jadi, bila dia ada terlalu banyak gerabak, jisim keseluruhan akan sangat tinggi, maka inertial sangat tinggi. Jadi, bila dia tukar arah, ataupun dia nak berhenti tiba-tiba, sangat berbahaya dan tak mudah dikawal. Dan seterusnya ialah permukaan landasan yang rata dan licin. Ya, betul. Biasanya jalan kereta api, kita tak nak pusing kiri kanan, naik turun macam tu sebab bahaya. Dan dia licin, dia dapat mengurangkan daya geseran di mana dia akan mengurangkan penghasilan haba di mana merupakan pembaziran tenaga. Jadi dalam peperiksaan kamu hanya perlu tulis mengurangkan daya geseran di antara roda dan landasan. Kamu tak perlu tulis terlalu panjang.
Dan untuk jawapan begini, tak perlulah tulis satu kesimpulan, contohnya kereta api R dan ulang balik ke semua ciri-ciri, tak perlu. Kalau yang ada jadual, baru kita perlu buat begitu. Soalan ketiga, iaitu pasal payung terjun. Dan dia bincang tentang saiz kanopi, bahan kanopi, bilangan tali bergantung, jisim kotak bekalan dan juga bentuk permukaan bawah kotak. Kita kena faham bila dia jatuh, yang bersentuhan dengan permukaan ialah bawah kotak dulu. Jom kita tengok jawapannya. Okey, yang pertama, saiz kanopi dia mestilah besar. Dalam dalam subtopik jatuh bebas, kita pernah belajar di mana apabila luas permukaan dia makin besar, rintangan udara akan meningkat. Sebab tu bila kita jatuhkan satu batu dengan jatuhkan satu kertas yang lebar, yang mana akan jatuh lebih lambat, iaitu kertas. Sebab bila dia luas permukaan yang besar, jadi rintangan udara lagi tinggi, jadi dia jatuh dengan lambat. Kalau berminat untuk cuba simulasi, bolehlah pergi ke sini untuk bolehlah tekan laman web di bawah untuk tengoklah simulasi. Bolehlah cuba sendiri. Jom. Jadi, yang kedua, bahan gentian nylon. Bahan gentian nylon. Gentian nylon merupakan satu bahan yang seperti plastik, tapi dia sangat ringan, kuat dan tak mudah koyak. Jadi dia sesuai lah untuk jadikan bahan untuk kanopi. Dan satu lagi ialah dia tak kalis udara. Tali penggantung, iaitu tali yang gantung antara kotak tersebut, barang dan juga kanopi. Jadi bila dia ada dua sahaja, contoh dia ada dua sahaja tali penggantung, dia akan mengalami daya tegangan yang sangat kuat. Kadang-kadang daya tegangan terlalu kuat, tali itu tak dapat menahan, jadi dia akan putus. Lepas tu kanopi masih terbang, barang dah sampai lantai dan hancur berkecai. Jadi kita kenalah ada banyak tali bergantung supaya dia dapat mengasingkan daya tegangan tersebut atas semua tali. Jadi dia tak perlulah menampung begitu banyak daya tegangan. Jadi penerangannya ialah dapat menampung berat kotak bekalan tanpa putus. Seterusnya, jisim tak terlalu besar. Betul. Kenapa jisim tak boleh terlalu besar? Macam soalan sebelum ni kita belajar. Daya sama dengan pecutan, jisim darab pecutan. Apa berlaku dekat sini? Bila jisim dia terlalu tinggi, daya ke bawah, daya graviti akan jadi lagi tinggi. Maka dia akan jatuh dengan terlalu laju, nanti sampai lantai, hancur berkecai. Yang seterusnya dibalut dengan spam tebal ataupun bahan mampat. Ya, betul. Ini berkaitan dengan daya impuls. Jadi bila dia jatuh, ada spam dan sebagainya, spam dapat memanjangkan masa hentaman di mana daya impuls akan berkurangan. Jadi dia tak akan senang hancur. Soalan 4. Jom kita tengok. Soalan 4 berkaitan dengan kayu hoki. Soalan ni sebenarnya berkaitan dengan impuls. Satu benda yang saya nak ingatkan, jangan terbalik antara impuls dengan daya impuls. Dua hampir sama, tapi tak sama langsung. Dalam masa depan, saya akan ajar pasal perbezaan pengiraan dua soalan ini. Hari ini kita belajar dulu soalan modifikasi. Jom kita tengok. Jadi, tengok dulu soalan, tengok dulu jadual, pause. Fikir dulu, baru tengok jawapan. Ya, betul. Jawapannya adalah Z. Ketumpatan. Seperti soalan tadi, ketumpatan kena rendah. Jadi, bila ketumpatan rendah, kayu baseball tu akan ringan. Jadi, bila dia ringan, senanglah kita nak menghayun, senanglah kita nak angkat pemukul baseball. Yang kedua, gentian karbon. Dia ada dua pilihan, kayu lembut dan gentian karbon. Jadi, gentian karbon ialah sejenis bahan yang sangat kuat. Jadi, dia ada permukaan yang kasar, permukaan yang keras untuk memendekkan masa sentuhan, maka daya impuls yang kuat dapat dihasilkan. Yang seterusnya, ukuran panjang. Ukuran panjang ni dia berkaitan dengan ilmu yang dulu kita belajar masa masa sekolah rendah. Di mana apabila daya yang dikenakan jauh daripada pusat, apa berlaku? Dia dapat menghasilkan tenaga yang lagi banyak. Jadi inilah ilmu general dan ilmu yang dulu pernah belajar, bukan dalam SPM. Dan seterusnya, kelenturan rendah. Apa tu kelenturan? Dalam bahasa Inggeris kita panggil flexibility. Maksudnya benda tu dia boleh dibengkokkan dengan senang ke tidak. Cuma jadi kelenturannya perlu rendah. Cuba kamu fikir, kalau dia kelenturan tinggi, kamu pukul, bila orang baling bola kuat sangat, awak pukul, bukan bola yang pergi, tapi pemukul baseball yang akan bengkok ke belakang. Maksud dia akan melantun balik. Jadi kelenturan rendah maksudnya dia tak mudah bengkok lah. Jadi dia tak akan menyerap daya dan tenaga kinetik akan dipindahkan sepenuhnya balik kepada bola. Jadi untuk soalan yang ada jadual, tiada bagi pilihan, kita kena nyata baliklah pilihan mana dan sebabnya. Sebabnya sangat senang, ulang balik ke semua ciri-ciri dan itulah jawapannya. 10 markah di tangan anda. Jom. Soalan seterusnya iaitu pasal trampolin. Trampolin
Saya dalam jangka masa saya mengajar sebagai seorang cikgu, selalu bila kita bincang pasal trampolin, ramai student yang angkat tangan, "Cikgu, saya pernah tercedera semasa main trampolin, patah tangan lah, okey, ada luka lah dan sebagainya." Jadi berhati-hati semasa main trampolin, jom kita tengok. Okey, mengurangkan resiko kecederaan akibat daya impuls jika mereka terjatuh di luar kawasan anjalan. Okey, iaitu kawasan anjalan tu tempat-tempat yang dia melantun lah. Jom kita tengok. Jadi dia untuk soalan ni dia dah bagilah aspek-aspek apa yang perlu kamu fikirkan. Jadi bahan fabrik iaitu bahan dekat tengah-tengah trampolin tu, yang tempat awak lompat. Jadi bila tempat kain tu, okey, kalau kamu tak pernah tengok trampolin, dia adalah satu bulatan besi ataupun kalori. Lepas tu dia ada banyak spring yang menyambung antara bulatan tu dengan kain di tengah. Jadi kain tengah tu kena kuat lah, nanti lompat-lompat, pop, koyak jatuh, patah kaki nanti. Jadi dia kena tahan lasak dan kukuh. Okey, jadi dia tak mudah koyak dan dapat menampung berat secara berterusan. Yang kedua, tadi saya kata ada spring yang menyambung antara kain fabrik dengan besi bulatan. Jadi menggunakan spring yang lebih kuat, ya betul. Bila dia spring yang kuat, dia dapat menampung daya berat dan dia tak mudah melebihi had kekenyalan. Yang pasal had kekenyalan ni kamu akan belajar di tingkatan 5. Dan jadi kalau had kekenyalan, bila dia melepasi had kekenyalan, dia spring tu dah macam rosak sikit. Dia tak boleh balik ke panjang asalnya. Contoh paling senang ialah getah. Bila kamu tarik getah, bila kamu lepaskan dia akan balik ke bentuk asal. Tapi bila kamu tarik kuat sangat, okay, iaitu dah melepasi had kekenyalannya, apa berlaku? Bila kamu lepaskan, dia tak boleh balik ke bentuk asal. Okay, itulah had kekenyalan. Jadi kamu perlukan spring yang lebih keras. Seterusnya, yes, di besi-besi tepi tu kadang-kadang dia betul mereka lompat-lompat jatuh pak, tangan kena besi yang bulatan tu. Itu yang patah tangan. Jadi bahagian-bahagian tu pun kenalah letak span dan juga getah lembut. Supaya bila dia kena, dia dapat mengurangkan daya impuls dengan meningkatkan masa hentaman antara badan dan tiang kalori. Okey, jadi kait dengan daya impuls. Dan seterusnya, bahan pembalut yang tebal. Okey, samalah. Dia kena tebal. Bila tebal, dia juga dapat mengurangkan daya impuls. Yang terakhir ialah, okey, yang di luar, bahan alas lantai. Kita kena gunalah tilam pelantun yang tebal. Yang seperti bila kamu lompat tinggi dan sebagainya, kan ada tilam tu. Ya, tilam yang warna biru tu. Jadi sama juga, tilam pelantun tebal ni untuk memanjangkan masa hentaman dan mengurangkan daya impuls. Kadang-kadang student akan tanya, "Cikgu, jawapannya macam sama dengan yang span dan getah lembut." Tak apa. Alasan yang sama, hanya boleh diulangi 2 kali dalam satu soalan. Kalau kamu ulang lebih daripada 2 kali, yang kali ketiga tak akan diberi markah walaupun betul. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa kita akan ada kursus pendek yang kedua. Jumpa masa kursus pendek yang kedua. Kursus pendek yang kedua berkaitan dengan sama topik tapi dia berkaitan dengan soalan penerangan 4 markah. Di mana kebanyakan student rasa susah nak tulis 4 markah tu. Dia faham, dia tahu tapi dia tak tahu macam mana nak dapat 4 markah tu. Jumpa lagi untuk dalam kursus kedua.